Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-21, An Ismail ibn Abi Hakim annahu sami'a Umar ibn Abdul Aziz yaqul kana min akhir ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala qatalallah al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida la yabqayanna dinani bi ardil arab. Artinya, berkata Ismail bin Abi Hakim bahawa mendengar ia akan Umar bin Abdul Aziz berkata ia adalah daripada akhir barang yang berkata dengannya dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia Nabi telah melaknat oleh Allah Ta'ala akan orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan oleh mereka itu akan segala kubur nabi-nabi mereka itu akan masjid. Tiadalah tinggal oleh dua agama pada tanah Arab. Hadis-hadis yang semakna dengan ini ada juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih bagi keduanya, dan ada dikeluarkan juga oleh At-Tirmizi dan Ahmad dan lainnya dengan berbagai-bagai lafaz dan jalan yang berbeza. Hadis yang kita dengar tadi hadis sahih. Hadis ini datang ia pada menyatakan beberapa tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang pendek tadi ada beberapa larangan. Larangan yang kita kena ikut larangan Nabi, hak tu nombor satu. Lain pada Nabi ni larangan pemimpin, raja ke apa, hak tu nombor dua, nombor 100 tu. Hak pernah mesti kena jaga dulu larangan Rasulullah. Pasal bumi tanah kita duduk ni tanah Rasulullah. Bukit Bading ke, Aceh ke, Kuala Berang ke, bukan hak kerajaan Terengganu. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan bumi ni untuk Nabi Muhammad. Faham? Teranglah khabar. Kita ni mana ating duduk je. Nupang duduk. Bila nupang duduk, hak tuang sebenar dengan orang nupang mana besar? Besar tuang, tapi kita besar orang nupang dah ni. Faham? Tak berapa sihat dah otak kita ni. Jadi hidup besar ke orang nupang. Maka setengahnya menegah ia Nabi akan kita daripada menurut perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dua puak ni lah asalnya beriman jadi sesat. Yahudi Nasara ni dia panggil Ahlul Kitab. Bapa dia panggil Ahlul Kitab? Pasal turun kitab. Yahudi dia ada kitab, dia ada Nabi. Nasara dia ada kitab, dia ada Nabi. Dia panggil Ahlul Kitab. Kalau Cina semua berala tak panggil Ahlul Kitab. Nampak? Kalau Hindu semua atau Wekong tak panggil Ahlul Kitab. Tu dia panggil kafir wasani. Kafir semua tak Wekong. Tak ada kitab. Asalnya beriman. Turun kepada Nabi Musa kitab Taurah. Ajar tentang Islam. Bila wafat Nabi Musa nya pakak pindah kitab Taurat. Pakak ubuh ikut sekali hukum. Maka Tuhan kata jadi kafir semua
Nampak? Sebab pinda hukum kitab Taurat. Turun kepada Nabi Isa kitab Injil daripada langit. Siapa tak percaya, batal akidah dia kitab Injil ni. Wajib kita kena sayang, kasih pada kitab Injil ni. Pasal kitab Injil sama dengan Quran, turun daripada Allah. Lepas wafat 500 tahun Nabi Isa nyepakat pinda pula dalam kitab Injil. Hak mana tak sesuai, tak berjalan hukum. Hak mana hak tu lebihnya tu kurang, hak mana hak kurang nyeri tambah. Manda-manda dengan kitab. Maka Allah pun hukum pengikut-pengikut Islam hak asal kitab Injil telah menjadi kafir. Tak pada tu dipanggil kafir ahli kitab. Faham? Jadi hak beriman dengan Nabi Musa hak asal, beriman dengan Nabi Isa tu orang Islam. Kerana semua Nabi Islam mereka. Jangan kata Nabi lain, agama lain. Nabi-Nabi ni utusan Allah. Wakil Allah. Maka inna din indallahi Islam. Agama hanya yang diredai oleh Allah hanya Islam. Tak ada agama lain. Yahudi kata kepada orang Nasara, "Hei Nasara." Nabi Ibrahim itu Yahudi lah. Nasara kata, "Dau." Nabi Ibrahim itu Nasara. Nabi Muhammad kata, "Dau, mu dua-dua bodoh belaka." Nabi Ibrahim Islam, tunduk kepada Allah, bukan Yahudi, bukan Nasara. Maka umat Islam paling banyak ikut dua ni. Jarang kita tengok budak-budak duduk di Bukit Bading ikut Tok Cha. Jarang. Cukur bulu kening, pakai kain kuning, kepik maknanya payung celah tiok, kepala botak. Jarang jumpa. Kalau berang ada lagi gitu, dipanggil ikut Tok Cha. Jarang juga budak-budak diajar ikut Hindu. Mana lama kapur atas dahi, pecah seluar pakai kain putih saja. Faham tak? Macam keling ceti. Tak jumpa lagi tak? Hak ramainya ikut Yahudi Nasara. Kepala tak tutup, tak pakai tudung, pakai puang pusat jelai punggung puing. Baju lengan sakut nampak tiok tu Yahudi Nasara peseng dia. Hak tu paling ramai. Hak ni lah yang umat Islam paling ramai ikut. Siapa masuk dalam lubang baiwak pun umat Islam akan masuk juga dalam lubang baiwak. Nabi sebut lama dah. La tattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra zira'a fa zira'a. Nanti umat-umat kamu yang di belakang akan ikut golongan-golongan sesat. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mana turuk belaka. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga jikalau mereka ini masuk dalam lubang baiwak, maka anak cucu kamu pun akan masuk juga dalam lubang baiwak. Maka tanya sahabat, al-Yahudu wan Nasara, adakah Nabi kata anak cucu kita bila-bila akan ikut ni Yahudi Nasara? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara. Sekarang ni betul tak Nabi kata? Betul tak? Betul? Dia isap ganja, kita isap ganja. Dia isap heroin, kita heroin. Faham? Dia bahan pil kuda, kita pil kuda. Dia bahan telah ekstasi, kita ekstasi. Dia minum wine, kita pun minum wine. Dia kocok botol champagne, kita champagne tak Melayu. Dia bahan jenis tau, kita jenis tau. Dia bahan kasbuk special brew, kita beli attack bahan lis kayu. Faham? Orang putih pusat jelai, anak orang Islam pusat jelai. Dia punggung puing, kita punggung puing. Faham? Dia sek bebas. Mu tiba aku tiba mu kepa aku kembah mu, dia kita gitu juga. Dia beranak anak luar nikah, kita beranak anak luar nikah. Faham? Dia duduk serumah, dah ayah nikah, kita duduk sebilik, dah ayah nikah. Faham? Dia buat balik cucu, natu tak ada, kita buat balik cucu juga, natu tak ada. Perut macam belong belaka. Ini Yahudi Nasara. Betul tak? Dah. Bala tu. Kalau tak balik ke agama, dia jalan agama. Jahat lagu mana pun balik agama.
Hak paling jahat sekali dia kena kurung. Betul tak? Dipanggil penjara. Ke tak kena itu? Kerajaan mana pun dia mesti ada penjara. Pasal apa? Kalau jahat sikit dia tak penjara. Dia samang. Mak lempik, congek mutu. Takak dipulih, samang. Pasal membahayakan orang lain. RM200. Tak J. Tapi kalau jahat J. Jenis langgar orang kata apa mati lebih orang. Jenis curi harta benda orang. Jahat-jahat bo dalam J. Maka kita learning. Kalau kita dah buat peringatan kau, dengan jalan agama tak ada. Sebab agama ni penyelesaian. Bila hak paling jahat sekali dia buh dalam J. Dalam J ni dia buat bak dengan dia. Dengan agama. Faham tak? Dalam J dia panggil ustaz mengajar. Dia suruh semayang. Lagi dekat pusat pemulihan dadah gitu kok. Dia buat kuliah agama dalam pusat pemulihan. Dia panggil tok guru, mari ceramah. Pasal jalan nak beki manusia ni jalan agama. Hak lain boleh beki. Jalan agama. Walaupun orang tu tak buh ke agama, dia cari agama kok. Pasal nak buat beki. Pasal hak lain tak jadi apa. Dah mana tubik pusat pemulihan jadi jahat pula. Tubik J jahat pula. Pasal hak agama hak dia dengar dalam J dalam pusat, dia tak bakar. Dalam tu dia ikut. Tubik dia tak bakar, jadi jahat mula. Hak tubik J, hak tubik pusat pemulihan dia ikut sangatlah. Hak dia dengar dalam tu, molek tak? Tu kata. Agama ni yang menyembuhkan penyakit manusia. Dah kita nak balik ke agama ni, maknanya bila sudah lewat ataupun dalam keadaan kita sekarang ni masih tengah belum gawat. Faham? Masa ni yang tengah lega ni kita beragama dah. Ramai kawan-kawan kita ni kediam sekali pakai agama. Tak ada apa dah. Dak rajin semayang. Berak belanggar tang di lori tialan ni tah lipan je. Otak tubik suku lekat di ring lori. Faham tak? Kokok bola supik. Dak rajin semayang. Rata tekok macam rata beruk. Semayang tak rajin, akidah tak reti. Lepas tu balik ke agama dia lagi. Balik ke agama lah banyak. Orang kata walik lah. Doktor kata walik ni semayang ni. Walik tanang. Ke orang pakai lepor gitu dalam rok. Celah batu belukar bukit tu. Jadi kata walik lah. Panggil orang semayang surah. Panggil Tok Imam tolong dah. Tok Imam anak hamba. Ada. Anak tambah ke agama. Buku-buku ikut jalan agama juga. Tapi sudah terlambat. Sebab dia disemayangkan oleh orang lain. Masa hidup dia tak semayang. Tak ada harapan tau. Hanya menjadi fardu kifayah sahaja bagi orang yang hidup. Bukan makna budak tu masuk syurga selamat dunia akhirat dah. Balik awal. Faham? Dia nak selamat ni masa kita segar ni. Kita amal dah jalan Islam. Baru mati kita selamat. Kalau kita jahat macam mala'un, lepas tu mati orang semayang kita, masuk surga lah. Nampak? Dia gitu. Maknanya kena balas dulu. Kalau ada iman, baru boleh masuk syurga. Setelah duduk dalam azab. Tapi kalau budak-budak ni reti tak bak iman. Faham? Wama i'tiqaduka. Nak jawab kau ni? Apa i'tiqad kamu? Dia tanya budak-budak mutusika, budak-budak tengah duduk lepak kedai kopi ni luar jalan. Nampak? Dia tanya, akidah benda apa? Akidah. Tak reti jawab. Masa hidup tak boleh jawab dah. Dah mati. Nak jawab apa? Dah tak tahu kehala. Kan kau al-jahlu aqrabu ilal kufri. Bila jahil mudah mati kafir. Dah jahil apa benda?
Tanah gitu macam tanah tikus. Nah. Dia kata tak apa panggil orang baca talqin. Talqin ni orang mayat beramal dah masih hidup. Cuma nak peringat saja. Tak, macam orang semayang ajak kau, budak-budak buat air. Buat air nerati. Budak ni ngapa sakmo, baca sakmo buku, buat sakmo kerja sekolah, tanya cikgu khabar dia tengok molek sakmo. Nak? Pergi kelas tambahan. Lepas tu bila nak periksa, buat air nerati supaya hak dia belajar lama ni, dia tak lupa. Gitu. Ni 2 tahun, dia kata 4, dia kata 5 dah masuk kelas lagi nyeti. Tanya maaf kali awek masuk dalam kau. Tak pergi sekolah. Stik kepala cikgu. Faham tak? Nah, samping tak patut. Buku pakai tahuk bodoh gitu. Malam esok nak periksa, malam ni buat air semayang ajak. Faham tak? Dia jawab. Dah, anda pun jawab. Gitu juga dengan orang mati. Masih hidup dia aman dah. Faham? Dia belengah orang ngajar, dia amal hak Islam, dia buat perkara hak orang suruh. Nah, dia berakidah. Nah, dia mengucap. Jadi bila mati tu imam nak suruh ingat, jangan lupalah hak tu hak muduk amal ni. Ya fulan ibnu fulan, iza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa bi amsalika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala yur'ibak wala yur'ijak wa'lam annahuma khalqun min khalqihi ta'ala kama anta khalqun min khalqihi ta'ala fa idza atayaka wa qala lak wa sa'ala lak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka fakullahuma bilisanin talqin wala faza' Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wa salatu faridati wal muslimuna kulluhum ikhwani wa ana ishtu wa mutu ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa habis talqin? Kata orang baca talqin, hei si pulang, anak si pulang, sekejap lagi datanglah 2 malaikat yang diwakilkan kepada kamu dan orang-orang seumpama kamu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah berasa takut dan gentar, jangan terkejut, jangan bimbang. Itulah malaikat, makhluk ciptaan Allah, sebagaimana kamu juga makhluk ciptaan Allah. Bila datang keduanya sekejap lagi kepada kamu, dia tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa i'tiqadmu, apa kitabmu, siapa imammu, siapa saudara maramu. Jawab dengan lidah yang terang, fasih, jelas. Allah itu Tuhanku, Muhammad itu nabiku, Islam agamaku, solat 5 waktu kewajipan harianku, kiblat itu adalah Kaabah, dan Al-Quran lah imamku. Sekalian boleh jawab belaka. Nabi kata itu orang yang bertuah. Faham? Orang bertuah. Mana orang bertuah? Orang bertuah masih hidup ni lah. Faham? Dalam nu cerita lain. Atas ni boleh katalah jangan bimbang. Tok Imam kata jangan takut. Dah atas ni dalam nu mayat jawab tak bimbang, kepala otakmu munduk atas nu cerah menerang, aku gelak gugu. Nah, maknanya kalau orang tu orang yang duduk dalam perlindungan Allah, dia boleh jawab cerah menerang, tak takut sikit. Tapi orang yang Tuhan marah, duduk dalam keadaan ketakutan, tak boleh jawab, sehingga dipukul oleh malaikat sampai tenggelam 70 hasta di dalam bumi. Jawab tak jawab atas amalan masih hidup. Bukan mana jahat macam ke pelesik, bila mati baca telkin selamat. Ramai yang garanti selamat Tok Imam faham, kain pelekat selah piti 10 ya. Hak tu memang garanti selamat dah tu. Faham? Dalam tu tak tahu ke sahala lagi. Dah, dia mengikut adat sadah. Macam takdilah dia ikut adat. Kalau budak belajar sama, nak daripada awal dah, kalau orang pun pesan buat air neranti, adat kata boleh jawab periksa.
Kalau hak jenis 2 tahun tak tahu ke benda, malam periksa baru buat air neranti, adat kata balik awal. Mana balik awal? Orang pukul 10 baru tu beg dari orang periksa, dia 8.30 tu beg dah. Mana tak reti nak jawab ke benda. Nah, yang telah melaknat oleh Allah akan mereka itu, Allah laknat. Yahudi Nasara Tuhan laknat. Qatalahumullah, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Qatala mana? Kalimatul laknah. Mana Allah jauhkan daripada rahmat. 2 bangsa ni. Bangsa Yahudi, bangsa Nasara. Hak dah lain kan ni, hak lain molek. Oh lain tak pakai rawat teguh. Yang khabar ni bangsa mulia. Bangsa Yahudi Nasara ni bangsa Bani Israel. Nampak? Hak ni Tuhan kata innal ladzina kafaru min Bani Israel. Nampak? Sesungguhnya orang-orang kafir tapi hak Bani Israel. Ni hak ramai sembah tabaka MCA MIC, hak tu musyrikin. Musyrik hak tu sembah berhala. Hak tu tak ada kemuliaan, bodoh terus hak tu. Lembu je kata Tuhan. Hak ni hak cerdik ni, Yahudi Nasara, tapi dia pilih bodoh juga. Mana? Dia pilih kekufuran. Ada nabi, ada rasul, ada kitab, sesat juga. Dah kita ni ada nabi tak orang Melayu? Ada tak? Adalah Rasulullah. Turun nabi dah tak? Ada kitab tak? Ada, dah sesat tak? Sesat juga. Betul tak? Nabi ada, kitab ada, sesat juga. Tengok Haji rumah cerah dah, lapu ada, pintu buka dah, menyembang kat ke bawah. Dah guana gitu. Pasal haji kejar mata. Betul tak? Lapu 6 teh, lapu panjang, lapu pendek 2 teh, lapu dak panjang dak pendek 3 teh. Cerah lah dah, dah guana menyembang juga atas ruang tamu bahan tiang api, bahan tiang seri. Pasal haji kejar mata. Gitu juga umat Melayu kita ni. Ada Rasulullah, ada Quran, ada kitab, ada ulama, ada ustaz main ngajar. Sesak juga ramai. Apa? Kejar mata tak mau ikut. Nampak lagi? Kalau tak nampak, buta juga tu. Kabur terang molek dah. Nah, Allah kata dalam Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana kamu boleh menjadi sesat padahal dibacakan kepada kamu kitab Al-Quran dan ada pula rasul di kalangan kamu. Macam kita ni orang Aceh, orang Kuala Berang, orang Terengganu. Allah kata, hei orang Terengganu, gua ni yang menjadi sesat juga. Orang ngajar kitab Quran bertambung-tambung dah. Orang ngajar kitab tafsir keliling negeri. Orang ngajar hadis pun ramai dah. Gua ni mu sesat juga. Pasal tak mari dengar. Tak mau layan. Faham? Jadi sesat. Dua ni tak ikut sesat. Tak kira mu raja, timbalan raja, menteri besar tak boleh jadi. Tak ada kira. Sebab Nabi kata dah, taraktu fikum amrani, aku tinggal padamu mata aku wafat 2 perkara. Benda Mercedes dengan Lamborghini kan. Nampak? Lan tadillu, kamu dak akan sesat ma tamassaktum bihima, selagi kamu pegang 2 ini. Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi, iaitu Quran dengan hadis. Siapa dak ikut, dak pegang 2 ni, garanti sesat. Faham? Umat Yahudi turun Taurat, ada Nabi Musa, sesat juga pasal dak ikut kata-kata Nabi Musa, tak mau ikut ajaran Taurat. Faham? Umat Nabi Isa, Nasara, jadi kafir, jadi sesat juga padahal ada Nabi Isa, rasul daripada langit, ada kitab Injil, kitab daripada langit. Bapa sesat juga pengikut dia pasal dak ikut ajaran kitab Injil, dak ikut nasihat Nabi Isa alaihi salam. Umat Melayu gitu juga, ada kitab Quran, ada Nabi Muhammad, tapi tak mau ikut Quran, tak mau ikut Muhammad. Ni yang jadi. Jadi babah habis. Nah,
Dan lagu mana nak buat, kena gostang balik ya. Kalau tak boleh sakit bank. Faham? Ha. Nak pergi Sungai Tong. Faham? Siapa di Sipang tu ngapung buluh nak pasuk kanang. Dia bahan tang kiri. Faham? Tang jenaga. Siapa jumpa deng, nak terjun dalam deng, tak terjun dia kata warna gini. Faham? Orang kata ada tulis Sungai Tong, tak jumpa pun sekali Sungai Tong. Mau bahan kok kiri, nung kok kanang. Bila sedar tanya gak hok jaga di kenyai tu deng gak kata pusing kok ni straight, awak salah mari kok ni. Kau stang balik kita ni kena gostang balik ni, faham tak? Balik ikut jalan Quran, jalan hadis. Ni nak gostang ni mari surat. Nak kena gostang. Tak mau gostang tak apa, kamu terjun dalam tank tu. Nak tak kena piti. Ikut agama tak kena piti. Ikut barat kena piti. Ikut Yahudi Nasara kena piti. Faham? Nak tengok orang joget dalam disko berapa kena bayar? 40 ya, masuk saja. Tak, bayar tik tu tik nak joget kat sana, piti. Nak masuk kelab malang, lounge, nak ada 150. Nak masuk bar, nak ada 200 ya, kat orang puang. Nak masuk karaoke, tak ada 30 ya, nak duduk lah kocek. Ni, mari dengar free je. Tak kena sekapan. Kan ada orang kutip jaket kat pintu surau. Ada. Nak balik ada makan pula. Ada makan lah ni? Ada? Ada tak apa lah. Tambah juga bodoh panggil. Tak boleh marah berat tak mau ke agama. Dah nak balik dua nak lagi mati lah. Tak balik ke agama belaka lagi. Dah kalau tak mau ikut agama sungguh. Pasang kemak kita mati kita sanang dah. Pasal kita ni, kita ikut pesen barat. Kita moden. Sang kemak sungguh. Kalau kita mati, saya panggil Tok Imam lah. Mayat-mayat kita tu bakar-bakar wak khing macam ikan khing. Apa? Lepas tu sakut dia atas tiang api, bos situ. Dia apa pergi tiru agama pula. Panggil semayang-mayat, panggil main tu hak Islam. Dah mu masih hidup, tak mau ikut Islam. Masih mati. Dah saya ikut jadi hak mana semua ni? Kerana menjadikan oleh mereka itu akan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni menjadikan mereka itu dia akan kubur sebagai jihad kiblat. Jihad tu maknanya arah kiblat. Mereka itu serta intikad mereka itu yang batil. Baik. Dalam hadis ini Nabi kata Tuhan laknat Yahudi Nasara sebab mereka menyembah kubur nabi-nabi. Bukan makna kubur dia duduk dekat masjid, tapi dia bila semayang beradap ke kubur. Bukan beradap ke kiblat, beradap ke kubur. Dan telah mendahului oleh orang-orang Yahudi dengan memulai mengerjakan yang tersebut itu dan mengikut mereka itu oleh orang-orang Nasrani pula, maka orang Yahudi telah yang terlebih zalim. Yang mula-mula mereka sembah nabi, kubur nabi ni Yahudi. Bila ada nabi tanam situ, dia buat pak berala dia menyembah situ. Kita tak boleh buat gitu. Kubur wali ke kubur nabi ke kita tak boleh sembah Allah Ta'ala. Kita pergi melawat bolehlah ziarah. Ziarah kubur nabi, ziarah kubur ulama, ziarah kubur wali boleh tapi janganlah kita minta dengan dia. Wali, anak aku sakit lama dah, minta sembuhlah. Tu ngaruk. Berkata Al-Baydawi. Baydawi ni ulama besar dalam ilmu tafsir. Baydawi baca, jangan baca Badawi, Baydawi. Tatkala adalah orang Yahudi itu sujud mereka itu bagi segala kubur-kubur nabi kerana membesarkan mereka itu dan menjadikan oleh mereka itu akan kubur sebagai kiblat, dan berhadaplah mereka itu dalam beribadat akan pihaknya kubur, dan mengambil oleh mereka itu akan kubur akan berhala. Jadi orang-orang Yahudi bila mati nabi tanam satu tepak tu dimuliakan melampau atas. Islam tak benar lagu ni. Kita menghormati kubur para nabi wajib,
Tapi jangan lebih pada batas. Kerana dia bukan Tuhan. Jangan buat seperti mana yang kita buat kepada Tuhan. Telah melaknat oleh Allah akan mereka itu dan menegah ia Allah akan orang-orang Islam daripada yang demikian itu. Jangan tiru. Duk puja kubur ni amalan syirik. Ni ada lagi. Kalau belah-belah Terengganu kurang, Kelantan. Belah-belah Patah Barat. Belah-belah Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor banyak berlaku. Duk puja kubur. Sama ada membesarkan jenazah wali-wali tu melampau batas ataupun puja kubur hok set nombor ekor. Dua-dua ni karuk belaka. Faham? Tak boleh. Kita boleh pergi ziarah kubur orang hormat, orang yang terhormat seperti kubur ulama. Kubur wali-wali boleh. Tapi berdoa di situ ambil berkat saja. Mitok kepada Allah bukan mitok kepada orang mati tu. Ambil berkat boleh. Itu panggil tawassul yang diharuskan dalam Islam. Kita sebut dalam doa kita, ya Allah ya Tuhanku, berkat walimu yang dimakamkan di sini. Sebutlah Imam Syafi'i ke apa ke, berkat mana ulama-mu, si pulang ni, aku mitok kepadamu. Gini baru betul. Ni mitok dengan orang mati tu. Ni salah. Kalau nazar nak sembelih kambing pun biar betul. Jangan sembelih kambing kerana wali, tak boleh makan. Tapi nazar gini, aku bernazar kalau aku baik sakit ni, aku nak sembelih kambing nak pergi makan ke orang ziarah kubur Tok Bola Mani. Tu baru betul. Faham? Jadi kita pun baik sakit, kita sembelih kambing, kita bulat, orang tu pergi ziarah hari tu boleh makan kita. Baru betul. Faham? Itu diharuskan pada syarak. Nazar kerana Allah, bukan kerana Tok Bola Mani. Maka seperti inilah yang telah diharamkan oleh syarak. Dan demikianlah tegahnya seperti yang dikehendaki di dalam hadis yang tersebut, yakni dibangunkan masjid dan kubur hala sebelah kiblat, kemudian semayang berhadap kepadanya, kepada kubur. Berkata ulama, hanya sahaja telah menegah oleh Nabi SAW daripada mengambil kuburnya Nabi dan kubur selainnya sebagai masjid, kerana takut daripada melampau-lampau pada membesarkan dia Nabi dan kena fitnah dengan sebabnya, dan berkadang membawa yang demikian itu kepada kufur, sebagaimana yang telah berlaku ke atas umat-umat yang dahulu. Baik. Jadi sebab tu Nabi kata, kubur aku pun jangan buat lagu ni. Sebab takut. Asalnya tak salah. Kubur Nabi ni orang bila nama ada kubur Nabi, orang buat molek-molek, buat comel. Tapi Nabi takut kat dia orang yang akan datang melampau-lampau lebih pada hak dahulu. Macam Yahudi Nasara mula-mula molek lagi, kemudian jadi puja dahulu. Kau lama kau pelik, kau lama kau pelik. Sebab tu kalau orang pergi di kubur Nabi ziarah, di Madinah, orang ziarah makam Nabi, makam Rasulullah. Kiblat ada tak kenung, kubur Nabi le kening. Jadi kita tengok kubur Nabi selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pahala besar. Tapi bila kita berdoa, kita kena pusing tak kenung. Tak ke kiblat ni kubur Nabi. Bila kita berdoa menghadap ke kubur Nabi, gawai hak pulih tu dia marah. Dia kata haram, haram, haram. Padahal tak haram. Kita menghadap doa belah mana pun boleh belaka. Macam kita buat tahlil ni, katakan kita pun buat lekong belaka tau. Lepas tu berdoa lah. Berdoa dah kita memang tak kenung tangan. Hak ni tak kenung. Hak orang ni baru tak kenung tau. Tak salah. Gitu juga dengan kubur Nabi, tak salah. Dah kan dia marah. Dia marah ni takut orang jahil tengok. Hak orang lain, hak ramai-ramai, hak jahil hak ngaji tengok, minta dengan Nabi ni. Tak dengan Nabi ni, dia minta dengan Nabi tak lagi. Kita tak tahu dah. Tunjuk ke orang jahil, ni tak ke Nabi ni. Sebab tu dia suruh pusing tak ni. Padahal tak haram pun, tapi takut fitnah. Faham lagi? Ini jaga sudah. Pusing tak kena mana? Pusing tak kena, asal pusing tak kena ni, takut orang kata lain kan. Kita tahu dah, kita tak minta ke Nabi. Nuhak jahil ramai pasal pergi Mekah, bukan orang ngaji belaka. Bintang filem pergi. Kaki drama pergi. Penari danduk pergi belaka.
Nah, hak dak tutup kepala gini ni. Oh, tudung itu. Faham tak? Hak maknanya lawan Islam gini ni. Oh, pakai serban. Nah, macam-macam orang. Takut orang kata, minta dengan Nabi tu. Nah, sebab tu Arab dia marah ngadak kubur Nabi. Nah, tapi kalau tak ada orang kita berdoa gitu, tidak marah. Nah, tak jadi fitnah pula. Nah, gitulah. Jadi kubur Nabi pun kena jaga juga, jangan lebih-lebih sobek iyah apa semua takut melampau-lampau. Nah, orang enggak Tuhan dah ni. Kita hak mengaji tak apa reti pasal orang tak mengaji ke. Oh, gitu. Libahang gitu Nah, ada pun mendirikan masjid yang tinggal kubur di dalamnya, tetapi terletak ia pada bahagian masjid, atau dibangunkan dia masjid di sisi kubur, maka iaitu tiada mengapa, seperti masjid Nabi di Madinah dan masjid-masjid negeri Mesir yang bersama dengan kubur-kubur wali dan ulama dan orang-orang soleh. Tapi kalau ada kubur, kita buat masjid tepi tu, memang kebetulan buat masjid situ, tu tak salah. Yang salahnya bila ada kubur situ, kita buat masjid tujuan supaya nak buat puja kubur tu, tu baru tak boleh. Ataupun kubur ada situ dah, patut ada tanah wakaf situ diri masjid, jadi berepek dengan kubur, tak salah. Macam pak kita kan kubur, masjid kubur kan. Bila masjid tanah kubur selalu, bila masjid tanah kubur selalu. Bak pergi buat gitu, apa nak puja kubur dak dekat senang dengan masjid. Orang turun masjid ziarah kubur, turun mayang raya ziarah mak ayah, semayang mayat atas masjid turun tandang selalu dekat. Tu tak apa gitu. Berkata Qastolani wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Soalan yang pertama, sempena tahun baru Cina baru-baru ini saya banyak menerima buah limau dari rakan niaga. Apakah hukumnya? Adakah buah itu dimakan atau sebaliknya? Jawabnya, harus makan buah limau yang diberi oleh orang Cina ketika tahun baru Cina. Kerana buah limau ini tak termasuk dalam ibadat mereka yang kafir itu. Faham? Sebab orang Cina menjadi adat dia, bila tukar tahun dia makan, dia pun beli buah limau makan. Kita tak ada masalah. Sebab buah limau ni bukan hak upacara agama. Tapi kalau buah upacara agama dah sama makan. Macam dia bubuh dia puja, dia puja tokong dia. Kat tokong dia buah limau dua teh. Dia kata tokong ni nak makan limau kok, kita pergi bahang makan. Tak comel waktu tu. Waktu upacara agama waktu tu. Adakah saya boleh menderma niat untuk keluarga saya? Jawab boleh. Ni ulama jawab dah. Hukumnya boleh. Boleh kita derma niat untuk keluarga kita, boleh kita tolong istighfar anak-anak cucu kita, boleh. Boleh kita tolong minta apung, boleh kita tolong berdoa supaya dia itu balik ke pakar jalan. Dia tak berdoa pun kita tolong berdoa. Tak ada masalah. Dah Tuhan dengar dia, tu hak Tuhan, bukan hak kita. Baru-baru ini isteri saya ada dengar tuala pek yang dipakai masa haid hendaklah dimandikan bersama-sama semasa mandi. Hadas apakah semasa mandi hadas? Apakah benar perkara itu? Cuba terangkan. Daya cuba memang kita terang. Dia kata dengar orang kata tuala wanita. Ngerti tak tuala wanita? Pek tu lah, roti batal. Tak? Jadi kalau orang mana perempuan haid, dia pun pakai lah pek tu. Tamuin nyaleh nitik. Faham tak? Jadi dia kata, orang kata kalau dia mandi hadas kena mandi dengan tuala-tuala tu. Faham tak? Tak boleh buang lagi, kena mandi dengan tuala-tuala tu. Jawabnya tak betul tu. Tak betul. Sebab apa pergi mandi dengan tuala-tuala tu pula? Dah kalau mandi tak ada masalah. Tapi kita nak cuci tu rohok. Sebab nak mandi junuk ni kita nak bersih kemaluan. Kena duduk tinggung. Kemaluan hak terbuka secara automatik tu wajib kena sapai. Dah kalau benda tu ada sepai nak cuci ke mana? Dah mandi sama. Faham? Ini karuk. Karuk. Sebab apa dia kata takut darah haid tu? Tubuh badan kita juga biar dia mandi lepas daripada hadas. Hadak dia najis yang boleh dibuang. Cuma ulama kata sunat ditanam. Pek hak pakai dah tu sunat tanam. Ni tahuk mengata. Ngapuang kau. Dalam
Nak orang tambung-tambung dalam sing. Laki balik nak basuh muka, ndak lah sing berlopong tahu muka. Tak. Nah, gapuang kau. Jenis awek jenis muda-muda lewat unduk mau sewa pakai lepo kot tikak. Nah, ada jenis pakai lepo kot tikak. Nah, ada jenis-jenis budak-budak kolej apa semua, budak sekolah. Nah, duduk ramai-ramai, tak tahu kali tu pakai lepo kot tikak. Lalu motosikal berebok, masuklah motor tu dalam raga motor. JKK. Marah kawan tu. Nah, kalau dah buat kerja gitu, tok atau siapa? Nah, sunat tanang, sunat. Pasal dia ada darah tubuh kita. Nah, macam darah bekam kau, sunat tanang. Dan kalau tak tanang bola atas apa ikat molek dak dosa dah. Cuma sunat tanang, nah. Apakah hukumnya jika seorang itu meringankan timbangan atas arahan majikan? Macam mana dengan gaji yang dia dapat tiap-tiap bulan itu? Majikan dia kata lebong masa timbang kelapa sawit tu. Lebong mata dacing. Faham? Dacing ni memang dia banyak lebong. Faham? Jadi majikan dia kata suruh sengelak. Jadi dia ni kerjanya dengan kilang apa semua tak? Nah? Suruh sengelak. Dia sengelak ah. Pasal majikan suruh. Lepas tu dia kata guana bulan-bulan makan haram. Faham tak? Nabi tak ngaku umat. Nabi kata laisa minna man ghasyana. Bukan umat aku mereka yang tipu kalangan kami. Tak boleh. Nah, dalam Quran kata fawaidul lil mukazzibin. Neraka we untuk orang yang menipu seperti ini. Nah, juga termasuk sebagai mutaffif. Mutaffifin itu mutaffif dia panggil. Nah, itu golongan yang bila menega lebong, tipu. Nah, dan majikan suruh pun tak boleh ikut. Tak ada kerja wajib berhenti kerja, ambil kat lain. Tak boleh. Benda tipu tak boleh. Pasal awak makan anak bini. Tuhan kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan anak bini jangan masuk neraka. Dan mungkin tak jaga, mungkin cari makan haram. Anak bini dia gigi gantung di kaki dia, nak supaya Tuhan ambil balas. Anak bini dia kata, ya Tuhanku, engkau balaslah lelaki ini, kerana dialah di dalam dunia yang bawa pulang pada kami makanan yang haram. Maka dosa anak bini dia tanggung. Dia heret masuk dalam api neraka. Kena taubat segera. Jangan ikut tokai, jangan tipu. Tokai kata kalau tak tipu berhenti kerja. Wajib berhenti, tak berhenti berdosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang berhenti kerja kerana takut kepada Allah, Tuhan beri kerja yang lain. Makhraj tu kerja lain. Raking lah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri rezeki gaji hak molek pada tu lagi. Yang dia tak suka-suka pun akan senang daripada tu. Tak ada orang kerja menipu berkat. Memang tak berkat. Dia akan berjakit pada anak-anak lagi. Walaupun dia jaga semayang, jaga apa, tapi kerja dia tipu, terlibat, berkongsi atau berpakak dalam perkara haram, dia akan turun. Anak-anak jadi jahat, anak-anak jadi dok molek, anak cucu jadi zina. Sebab apa? Sebab kita mengecek hari tu. Kita ingat ke kita anak cucu larat juga kena daripada penipuan kita. Apakah itu iman, Islam dan ihsan? Iman itu kita percaya segala rukun-rukun iman yang 6. Percaya dengan Quran dan segala kandungan, kepada Allah, segala sifat dan perbuatan Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Islam ni kita buat segala yang wajib. Tuhan suruh semayang, kita semayang. Tuhan suruh tutup aurat, tutup aurat. Tuhan suruh berzakat, kita berzakat. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Tak lawan. Tuhan suruh laksanakan hudud, kita laksana hudud. Tuhan suruh haramkan riba, kita berhenti selalu buat riba. Termasuk bab-bab lain hak Tuhan suruh. Tuhan suruh bagi betul, ikut saka, kita bagi betul. Tak pakai undang-undang adat. Maka ni orang Islam. Islam makna terima hukum Tuhan. Tuhan suruh semayang, tak semayang, bukan Islam. Dia panggil Melayu haprak. Tuhan suruh tutup kepala pakai jibak, kita bik luar, kita pakai tak pakai rambut saja, nampak pusat, pakai baju ketat. Tu tak panggil Islam. Faham? Dia panggil awek sakit. Melayu sakit. Bukan Islam. Sebab Islam terima hukum. Dan kalau tak terima, bukan Islam. Macam semayang lah. Semayang ni ada rokok, ada sujud, ada duduk tak?
Kalau tak ada rokok, dipanggil semayang tak? Sah tak? Tapi Fatihah dia sedap macam Qori Mesir baca. Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Tak ada rokok gitu juga dengan Islam tak ada semayang. Walaupun comel lagu warna-warna, nama Mudalah, nama Munajid, nama Muhammad, nama Muzamri, tak sah juga pasal mu tak buat. Kena amal. Khusyuk tak khusyuk tu hal lain. Buat dulu Tuhan berkata. Ihsan ni gini, kita berakhlak mulia. Tu ihsan, akhlak mulia. Kalau meniaga tak tipu orang. Kalau semayang, mengaji, beragama bukan riak. Tak ingat kepada, tak lupa kepada akhirat. Tu ihsan. Tidak ada sombong. Umpamanya belah kasihan sesama manusia. Tu ihsan. Akhlak mulia. Apakah perkara yang membatalkan akidah? Membatalkan akidah ini dengan tiga perkara. Sama ada dengan perkataan atau perbuatan ataupun kepercayaan dalam hati. Contoh percaya tak dalam hati, dia tak percaya Tuhan ini wujud, maka batal akidah. Faham? Atau dia percaya agama Kristian itu betul juga, batal juga akidah. Tak. Contoh perbuatan, dia sujud dengan letak pekong, batal akidah. Tak. Atau dia ambil Quran, dia kata benda ni lepas tanah, jadi kafir juga. Atau dia ambil ingu, dia lesek di kitab hadis, jadi kafir juga. Tak. Contoh jadi kafir, batal akidah dengan perkataan. Dia kata semayang tak wajib, orang semayang tu bodoh belaka, jadi kafir. Tak boleh tanang kubur Islam. Kubur kat mana sini? Depan ni tak boleh tanang. Ingat tu, cakap lagu tu. Dia kata ikut apa Nabi pasal lama, tak boleh tanang kubur Islam, jadi kafir serta-merta. Faham? Dia kata orang pakai serban tu ikut Nabi bodoh belaka, jadi kafir selalu. Batal akidah, tercerailah isteri, tak makan saka. Faham? Atau dia kata hukum kerak tangan ni zalim, jadi kafir selalu. Tak ada kena-mengena lagi dengan Islam. Kalau tanah dah kubur Melayu, kubur Islam, wajib kena gali semula ngekeh, tohuk bukit mayat. Ni dalam kitab fiqh kata. Sebab jadi hina ke orang tak boleh. Tanah mayat dia tak ada kehormatan. Terlapor najis, tak boleh bubuh kubur orang Islam. Faham? Tapi kalau mayat mak lempik, congek mutu pagi petang, pagi congek tayar depan, petang tayar belakang pula naik. Tapi tak hina Islam. Faham tak? Cuma nano je. Tu tanam kubur Islam boh. Sebab dia tak gugur syahadah. Hak tu tak jadi kafir tu. Hak tu deraka lah, malas semayang. Ni menghina Islam, jangan main-main. Undang-undang bukan hak kita. Hak ulama buat, ambil daripada Quran dan hadis. Berbagai di dalam bilik yang ada Quran untuk tukar pakaian. Pula dah. Jadi ada orang kata kalau dalam bilik tu, dalam bilik kita ada Quran, lepas tu kita buang selanjang nak pakai baju lain. Faham tak? Takkan nak tubik kedai selanjang itu. Dah pakai baju lain pula. Ada orang kata tak boleh. Jawabnya tak salah. Faham? Pasal kita bogai bukan nak tunjuk ke Quran, kita nak tukar baju. Faham? Boleh. Boleh. Haji tanya. Membiarkan haiwan ternakan tidur dan buang najis di atas jalan dan kubur. Baik. Kalau jalan itu masih digunakan orang ramai, maka hukumnya haram. Tak boleh. Dan tuan punya binatang kena bersihkan najis tersebut. Kalau hak milik orang ramai. Faham? Kalau bukan hak milik orang ramai, harus. Seperti dalam hutang. Dalam rok, hak orang tak masuk. Dia pergi masuk, siapa suruh dalam rok? Jirik taik lembu kita. Tak ada kena-mengena dah. Bukan lembu bodoh, mu bodoh yang masuk dalam rok lah pun suruh. Tak. Kita tanah kubur, tak usah kata atas kubur, atas tanah kubur tu lebih lagi haram pula, tak boleh. Kita pergi berak pun haram, tak usah kata lembu. Dah lembu siapa pikul dosa? Lembu tak berdosa. Tuan lembu berdosa. Bila orang kabur lembu berak dalam kawasan kubur, dia tak pergi basuh semula. Masa tu berdosa. Sebab itulah dengan sebab binatang, ramai orang yang masuk neraka. Baru dengan sebab ayam itik, lembu, kambing. Pasal apa? Pasal tak ikut hukum syarak. Agama ni cara hidup.
Nak dia ada peraturan, nak bela lembu ada peraturan, nak bela bini pun ada peraturan, nak bela anak ada peraturan, nak ambil anak akak ada peraturan. Faham? Ya tak ada peraturan ni bukan dunia kat lain. Binatang tak apa, tak ada peraturan. Nah, tidak ada pun seekor kambing yang akan dihadapkan di hadapan Allah di akhirat nanti kerana dia telah berzina dengan awet kambing. Faham tak? Pasal dia tak ada peraturan. Manusia yang ada peraturan. Dalam kereta tu imam ada bendera parti politik yang menyokong kezaliman. Bolehkah kita berimamkannya? Jawabnya belum tentu dia sokong kezaliman. Bendera tu saja. Duduklah kereta. Mungkin kerana dia retuh hok biar pagar dia bola kereta dulu. Faham tak? Ataupun saja dia minyak tengok gambar lawa, bola kereta. Dia biar sahih dulu. Kalau orang tu sahih maknanya menyokong kezaliman, maka orang tu fasik. Bila orang fasik, sah kita ikut semayang. Memang sah. Cuma makruh saja. Yang afdal kita ikut imam yang baik budi bicara, yang tidak menyokong orang yang nak buat kezaliman dan maksiat. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum mandi di dalam bilik tertutup tanpa kain? Mandi telanjang dalam bilik air. Ni macam pengerusi tanya ni. Ya, tulis Jawi. Ni Tok Imam tanya. Mandi di dalam, hukumnya haram. Kita mandi tanpa pakaian, tanpa kain sahang jika di luar rumah. Faham? Haram Dan kalau dalam bilik air orang tak nampak, dalam bilik air ada dua hukum. Satu pendapat mengatakan makruh, satu pendapat mengatakan harus. Inilah dua pendapat yang masyhur. Tak? Haji, pakai kain sahang tak? Tak? Mu memang power. Tambah ambil semayang yang kita dengar daripada kitab-kitab fiqh haram, tak boleh. Kena pakai kain sahang dulu atau pakai tuala dulu baru ambil semayang. Yang boleh telanjang ni mandi junub. Faham? Ambil wuduk telanjang, huduh ke jenih. Faham tak? Mana jadi gitu? Jangan buat gitu, pengusi. Tak boleh. Tapi kalau mandi saja harus dan makruh. Ni dua pendapat. Yang haram ni ada orang tengok. Orang tengok, yang orang tu tak boleh tengok haram. Ada ayah bahasa bodoh, mandi telanjang, dah tutup pintu bilik air. Anak dia pergi dapur pun lalu kat luar. Dah ada jenis ayah jenis dia jenis dayuk panggil dayuk. Faham tak? Dayuk laut. Mana boleh buat kerja kita bodoh. Walaupun anak kita tak boleh, yang boleh anak kita kecek. Tuhan kata awitif lillazi lam yazharu ala auratin nisa. Budak-budak kecek yang tak reti gibak aurat. Boleh kita mandi telanjang, dia duduk anak kita kan, dah bini kita gitu big pasal, dah anak kita baru bangunlah buat nak ikut kita mandi. Ya umur setahun setengah. Kita pun ajak masuk dalam bilik air. Kita telanjang, anak kita setahun setengah, mandi kain sahang makan dia. Mana? Tak apa kita pasal dia lam yazharu ala auratin nisa, dia tak reti aurat, tak reti. Kita telanjang, dia telanjang tak ada bom boleh jiruh tak. Dia tak reti. Faham? Tu tak apalah, tak haram lah. Tapi kalau anak tu besar dah umur 5 tahun, jangan awak tebang haram. Dia reti bahasa dah. Dah balik kita mandi, dia tengok dia katuk dengan cetong. Jeng kita. Ada orang dewasa boleh. Kita telanjang depan dia. Syaratnya isteri kita. Isteri saja boleh. Mak tua tak boleh. Jangan buat kacau gitu isteri dia, suami isteri ni dia tidak ada aurat, boleh tengok belaka. Tengok aja nak tengok boleh 3 minggu pun. Faham? Tapi tak mau tengok pula. Duk kita tengok tu janda kola berang. Faham? Tengok bini kita lah hak boleh. Tengok apa tak orang. Duk tengok ke tukang ubuh suk tu. Siapa tupuh suk-suk. Bini kita boleh tengok belaka je dah. Ke tak boleh? Boleh tak? Boleh balik tengok lagi. Faham?
Maka jadi kalau laki bini sembahyang ada mandi dalam bilik air, tak apa nak kaisah apa lagi. Nak? Baru suka main simbah-simbah. Nah, bab Nabi kata dia mandi bersama dengan Aisyah. Aisyah kata dia mandi dengan Rasulullah. Jadi sunat kita mandi dengan isteri. Lambat tua. Ni petua panggil. Lambat tua. Muka payah keduk. Pasal hati riang. Hati riang ni macam orang senang, macam orang kaya. Orang kaya tengok umur 70. Muka tegang lagi. Tengok orang basak macam kita 40 rebeh. Dah susah. Tapi kalau hati senang, payah tua muka dia. Dia payah kena nyakit jantung. Payah kena nyakit jantung. Orang mandi dengan isteri. Sebab kita hati jantung kita seronok umur. Darah dah naik tinggi. Molek 120 umur. Comel. Main-main suka-suka. Biar cucu ada bang. Toki ngetuk. Mandi berduet. Tok jiru air, toki pelakon buru gigi. Faham tak? Jadi suka. Bila kita suka dia, kita kesang kepada keduk. Kata kajian lah, keduk kulit ni dia lambat jadi. Tu sungguh rambut lambat berubah. Dia gitu. Suka sama. Buat lalu kat gigi. Mana baik duduk dalam majlis ilmu, duduk bersandar di dinding atau tiang dengan duduk rapat-rapat di hadapan tok guru. Dia gini, kalau tempat tu luah, maka moleklah boleh kita duduk bersandar dan kaki berlunjuk. Tapi kalau tempat tu sempit, jangan duduk menyandar atau berlunjuk kerana beri gangguan kepada orang. Jadi yang terbaik sekali yang paling dekat dengan guru. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita duduk luar pun, duduk atas motosikal saja tak masuk langsung dikira mendengar agama dah. Baik daripada tak dengar langsung. Cuma ni masalah nak cari yang terbaik. Kalau tempat tu sepik, jangan tangan letak belakang. Ini ada larangan. Jadi tangan letak belakang. Tangan letak belakang ni orang tak nak duduk. Bila dia angkat tangan, orang boleh duduk situ. Soalan seterusnya, boleh tak kita semayang tahajud lebih daripada 2 rakaat? Dan boleh tak semayang tahajud berimam? Jawabnya boleh belaka dua-dua. Tahajud ni tak ada tetap rakaat. Yang tetap rakaat witir saja. Tak boleh lebih pada 11. Faham? Tahajud kau pandai mula. Imam Hambali masa dia dipenjara oleh 4 orang sultan dan dikatok dengan besi kerana tak mau ikut. Nampak? Maknanya sultan pemerintah pasal tu suruh patuah hak sesat, dia rela kena katok dalam penjara. Oleh kerana pecah habis belakang-belakang dia, berdarah banyak sangat, dia tak larat, maka dia hanya boleh tahajud sebanyak 300 rakaat je malam. Faham? Pasal cedera parah. 300 rakaat. Kita tak ada orang katok, tak bangun dah. Tak. Bangun kecil ada kecil, tidur mula, berat dandang kita. Semayang witir lain daripada bulan Ramadan boleh tak dibaca dengan nyaring? Jawabnya baca perlahan. Tapi yang afdalnya kata bukan baca perlahan, baca antara perlahan dengan kuat. Kalau kita baca seorang, antara perlahan dengan kuat. Sederhana. Apakah seorang itu kencing berdiri? Jawabnya makruh kencing berdiri, tidak haram. Ini pendapat yang muktamad. Melainkan kalau kita duduk, pakaian kita kena najis pasal kotor ngak jambang tu. Hak jenis kotor orang beladung tahi. Tu boleh berdiri. Atau kita sakit dah nak duduk. Aksiden motor baru ni. Labu putih lekat celah sepoket. Mampit. Duduk sakit, boleh kencing berdiri. Tapi dalam keadaan biasa kencing duduk ikut Rasulullah. Semasa jemaah sedang tunai solat hajat, selepas waktu isyak, kaum perempuan pula sedang sibuk hidangkan juadah. Apa pendapat ustaz berkenaan isu ini? Jawabnya harus. Cuma jangan hidang tu di depan orang yang semayang hajat. Dan jangan beri bunyi sudu-sudu tu. Sebab bila beri bunyi jadi suspension. Faham tak? Keteng jadi bahaya. Tok Bila kata nasi kuning nasi putih. Nasi kuning nasi putih. Belang-belang mayang hajat. Ada bunyi pinggang belaga dapur, jadi buatlah senyak-senyak. Tak ada salah. Tak? Nasi kuning, nasi putih.
Walaupun depan duduk di depan tu imam dalam keadaan tertutup, tak boleh juga. Faham? Panggil orang semayang ajak di surau masjid, di rumah, bubuh dah depan makanan. Nah, ada dah makanan depan. Tebeng dah nampak, maknanya nasi. Umpamanya atau mi goreng. Nah, tu imam buat Allahu Akbar, mi goreng. Dah dia gitu. Jadi jeng. Nah, kalau tutup dengan surat khabar lagi pula makruh. Kerana tu imam daripada start takbir siapa ke salam duduk sok pendapa ni. Faham tak? Supaya orang minyak ke dagang pak malau. Faham tak? Nasi minyak ke nasi dagang. Tadi jelas dah mi goreng. Nah, apakah hukum orang ramai yang masih jalankan urun niaga dengan azan salat jemaah telah dikumandangkan? Orang yang wajib jemaah haram belaka, maka meneruskan perniagaan. Yang boleh orang perempuan, budak-budak, kerana dia tak wajib jemaah. Dah? Azan di surau masjid masih belum dikumandang walaupun di TV melakukan azan. Apa hukum saya ambil keputusan menunaikan solat jemaah di rumah kerana terdapat urusan mustahak? Boleh, tak ada masalah. Bukan sama-sama dia orang ngajar lewat dan seumpamanya. Tak, dia nak balik nak pergi derah, dia pergi semayang kat lain dululah. Pasal kuliah ni berhenti lewat. Tak? Air mazi terkena pada tuala. Lepas mandi wajib kita guna kain. Tuala tu buat mengesak. Apakah hukumnya? Jawab, kalau kena daripada mazi yang lekat di tuala di badan kita, maka wajib kita kena basuh semula. Tapi kalau tak kena, tak apa. Tak? Macam mana lah? Macam mana tamakninah di dalam semayang? Tamakninah ni bahasa Arab tuma'ninatun. Nampak? Tatma'inna maknanya diam ataupun tenteram. Nah, contohlah kalau kita berdiri kita tak bergerak, tu panggil tamakninah. Nah, kalau gerak tu garu-garu tak ada tamakninah. Orang tidak duduk diam. Tamakninah duduk diam. Rokok. Nah, ni garu belakang pula, garu. Macam beruk mai. Tu orang tak ada tamakninah. Nah, tidak sami Allahu liman hamidah, tangan berbawah tak gerak. Tu tamakninah. Kalau tak tamakninah sami Allahu liman hamidah, gerak tangan. Tu. Faham? Sujud tak bergerak. Kemudian lepas diam tu baru boleh naik daripada sujud atau rokok. Kalau tak akad kepala, orang dah panggil tamakninah. Diam tu mesti ada diam tu. Sebagai pengetahuan umum, bagaimana cara amalan ahli mazhab Syiah? Banyak sangat kesesatan pihak Syiah ni. Di antaranya mereka menambah pada bang kalimah Sayyidina Ali. Kita bang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak kedua. Dia ada tambah pula wa anna aliya habibullah. Tambah. Lebih sangat doa-doa lalu. Kemudian semayang ambil batu hak di Karbala tu, hak kat Tarina Using tu kena kubur dia. Nak ubuh situ nak sujud pula masih semayang ambil berkat. Tu karuk belaka. Banyak lagi dah. Seorang kaya meninggal dunia, banyak meninggal harta. Ladang buahan, rumah wang di bank. Apakah arwah si mati akan dapat pahala berterusan atas manfaat waris yang dapat harta tersebut? Ya. Jikalau digunakan untuk perkara yang memberi manfaat kepada waris, maka dapat pahala lah dia. Walaupun untuk makan minum. Wak beli beras, wak beli air, dapat pahala juga. Umpamanya seorang ayah dia mati meninggalkan duit RM10. RM10 tu anak dia dapat saka, wak beli mi goreng makan 3 beradik. Dapat pahala. Dapat pahala. Batu Nabi kata jangan mu wakaf serma harta mu ada anak cucu. Jangan mu derma serma biar tinggalkan anak cucu sikit. Maknanya benda tu dipuji syarak. Bagaimana pula jika lepas mati waris berbalah berebut harta pusaka? Kalau berebut tu dengan sebab kejahilan maknanya waris, maka tu waris diri yang tanggung. Sebab tu kita ni kena berwasiat. Bukan harta, wasiat supaya jangan balah. Harta tak payah wasiat dah. Tuhan tetap belaka dah. Hak masih hidup ni terberi sudah. Pondok ni RM1,000 ya buat pondok. Faham? Dah ada nak buat surah pula, kapun ni aku nak tiang 4 batang, tiang 1,000.
Nak? Bagi anak pesang, jangan baloh. Faham? Bila kita pesang dah, dia baloh juga, kita terlepas daripada dosa. Nah, ingat, sebab kita sebagai ayah, dengan sebab kita tak beri agama, jadi jahil tuki habis anak, kita mati, dia buat maksiat, kita boleh juga dosa. Sebab apa? Kita tak suruh, tapi sebab kita tak ajar dia. Kena ajar agama. Tak pandai nak ajar, suruh dia dengar surat. Faham? Sila terangkan apakah jenayah agama. Jenayah agama ni, jenayah agama yang kita baca dalam bab 400 salik saat ni lah. Berzina, walaupun di sisi masyarakat tak dikira jenayah, di sisi agama jenayah. Berkhaluat dengan wanita tak zina, duduk dalam bilik, duduk kokek-kokek mu tiung aku tiung mu cocoh aku cokek mu. Tak zina, dia panggil rengang-rengang. Jenayah kok, jenayah rengang dia panggil dalam agama. Tapi tak kena hudud, kena takzir, kena rotang awet kena 2 rotang, hak jatang kena 3 rotang. Gitulah. Tu jenayah rengang. Tak tutup aurat kena takzir. Jenayah juga. Dia boleh. Mana Kelantan buat, siapa orang nak puang hak pakai 2 punggung puing, lokak 3 malam. Terengganu boleh buat 2 malam. Hak tu tak tetap, terpulang kepada pemerintah. Untuk membaikkan masyarakat. Soalan yang terakhir malam ni, soalan hudud. Bolehkah penyaksi bagi jenayah hudud hanya menyaksikan melalui live CCTV? Jawabnya, kita beramal dengan Quran dulu, iaitulah hadir sebagaimana yang Nabi lakukan pada zaman dia masih hidup, iaitulah dipanggil orang-orang Islam dan lihat secara live. Lihat langsung lah, bukan tengok dalam CCTV, tengok di depan mata. Kerana tengok di depan mata inilah asalnya disebut dalam Quran, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah menyaksikan hudud itu dilangsungkan oleh bukan semua, sebahagian daripada orang Islam. Ada 10 orang tak apa dah bagi yang saksi. Tak, lepas tu nak bubuh kat lain tunjuk dalam TV3 pun tak apa, tak ada masalah. Supaya orang ramai tengok, orang jadi serung dan takut. Tak? Bagaimana keadaannya kiraan merotan tersalah memotong anggota badan semasa atas lepas hudud dijalankan? Jawabnya, kalau tersalah maka tidaklah dikenakan hukuman kepada yang merotan. Dia salah bahan 101. Patut zina awet dengan mak lempik ni 100 rotang seorang, salah jadi 101. Maka kesalahan yang tidak disengajakan, maka tidak boleh kita nak tuap. Cuma setengah-setengah negeri dia buat bayaran balik, dia bayar balik, kerajaan bayar balik RM200 kerana terlebih 1 rotang. Umpama boleh 200 ya, salah lebih 101. Sengaja rotang lebih, berdosa. Tak boleh. Adakah dah kali tangan segi kerak, salah kerak? Salah motong anggota badan. Atau selepas hudud dijalankan. Lepas pada dipotong dak tangan, lepas tu mari pula saksi kata tak bersalah pula. Tak, dia saja je bohong. Maka jawabnya tak boleh nak undur balik dah. Sebab tu saksi dia kena orang adil. Saksi yang nawak tidak berpeluang sebenarnya di dalam Islam. Biasanya nak jatuhkan hukuman, dia kena jelas dan puas hati dulu. Dia tidak ada lagi tersalah potong. Adakah orang kafir tinggal negara Islam, negara yang menjalankan hukum Islam, boleh diberi pilihan untuk memilih perundangan Islam atau perundangan bukan Islam? Jawabnya ya, boleh dia beri pilih dengan syarat di dalam agamanya ada ada kesalahan jenayah yang dilakukan, ada hukumannya. Tapi kalau dia ni tidak ada agama, memang tak ada hukuman dalam agama dia, tak ada agama, maka dia boleh dikenakan hukuman Islam ke atas diri dia. Faham? Apakah ibadat yang paling utama bagi orang Islam? Ibadah ni dia banyak. Ibadah yang bangsa harta, ibadah yang bangsa tubuh badan. Kalau hak tubuh badan kau solat, hak solat lah yang paling mulia sekali. Kalau hak nyawa kau, mati syahid, berperang berlawan di Yahudi di medan perang, melawan askar mereka di Iraq, di Afghanistan, sampai mati, tu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berjumpa lagi bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi